syaitan, iblis. Yang kedua kata Nabi siapa dia? Kata iblis siapa dia? Al-ghaniyul mutawadhi, orang kaya yang tawadhu. Orang kaya yang tawadhu. Orang kaya tapi boleh duduk. Orang kaya tapi boleh sujud kepada Allah. Orang kaya tetapi boleh baca Quran. Orang kaya boleh berpuasa. Orang kaya boleh sembahyang. Orang kaya boleh dekat dengan Allah. Ini yang paling dibenci oleh iblis. Yang ketiga, pemimpin yang adil. Sebut 3 dululah, tuan-tuan daripada 15. Yang lain jumpa Ramadan akan datang. Pemimpin yang adil. Jadi iblis ketika itu tuan-tuan datang dalam majlis Fir'aun. Terduduk Fir'aun iblis. Bila Fir'aun dihadiri sebagai Tuhan. Ni jahatnya Fir'aun. Nabi Musa ajak tak nak, Nabi Musa ajak tak nak. Akhir sekali Nabi Musa pula yang diperangi. Ketika itu Nabi Musa minta binasakan Fir'aun wa manittaba'ahu, dan semua pengikut Fir'aun. Ketika itu Allah tutup. Sebab itu ketika Fir'aun kejar Nabi sampai di jambatan yang jadi daripada mukjizat Nabi Musa. Bila jambatan bertukar menjadi ombak yang kuat, ketika itu Allah lambung Fir'aun dengan ombak yang tinggi, dibenam pula dalam dasar laut. Barulah Fir'aun sedar diri. Dia tahu sebenarnya selama dia menipu orang, dia tahu. Dia tahu sebenarnya yang dia bukan Tuhan, dia tahu. Tapi sebab dia saja nak, boleh jadi kerana pangkat dia, boleh jadi kerana kemegahan dia, boleh jadi kerana nak tunjuk hebat, dia tahu dia menipu. Sebab orang menipu ni, dia tahu dia menipu. Cuma apabila dah terbiasa menipu, dah hari-hari menipu, dia buat macam tak tahu je kadang bahawa dia menipu. Macam juga Fir'aun. Sebab tu apabila sudah dibenam di dasar laut, ketika itu baru dia nak bertaubat. Barulah mulut nak menyebut Allahumma anta rabbi. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Selama ni tak sedar diri. Tapi Allah sudah tutup pintu taubat. Allah kata kepada Jibril, nganga sahaja mulut, ambil pasir, sumbat dalam mulut. Menyebabkan Fir'aun tidak boleh menyebut kalimah Allah. Pintu taubat sudah ditutup. Kita di Ramadan ni tuan-tuan sekalian, ni kita masuk dalam fasa pengampunan daripada Allah. Yang pertama hari itu fasa rahmat. Ini bukan Allah nak bagi pilihan. Bukan maknanya bila 10 yang pertama tu rahmat, nak puasa 10 je lah, dapat rahmat sudahlah. Bukan itu maknanya. Yang akan dapat rahmat ialah yang dapat terus sampai final. Sampai final 10 yang akhir. Sebab kadang-kadang tengok fahaman masyarakat kita, bila Nabi kata rebut 10 yang akhir, kita masih lagi terbawa dengan cerita lama, rebut 10 yang awal Ramadan. Tengok malam pertama terawih gayat, tengok kadang-kadang. Dan tu juga malam tu bincang mesyuarat jawatan kuasa surau masjid. Macam mana nak buat ni? Sampai terlongkang dibuatnya jemaah kita. Gayat tengok. Imam kata kita tambah lagi lah, kita buat pasang kanopi. Dah nak pasang lama mana? 30 hari lah kata Imam. Tak payah Mam, pasang 10 hari dulu tengok. Pasang 10 malam dulu tengok gayat tak gayat. Sebab bimbang jemaah yang malam ke-30 gayat tengok ya. Lagi gayat tengok ketika itu tuan-tuan sekalian. Tengok. Jadi tuan-tuan sekalian, ini budaya. Sebab tu kita kena berlumba-lumba untuk mencari 10 yang akhir. Ini peringkat saringan. Macam sukan Olimpik tak suruh tengok tuan-tuan sekalian. Kadang sukan pun dia tengok juga. Acara apa? Renang berirama.
Siap isteri tegur suami. Apa tengok tu bang? Tak, saya bukan tengok orangnya, saya nak tengok cara dia terjun tu macam mana cara dia terjun. Sebab tu dalam persoalan kata